Saya bawa mai timbang satu. Dan ni ikan tilapia. Ikan tilapia yang saya ambil dalam polytank tu, kalau tengok dalam video lepas tu, ada juga yang saya besar tu, lebih kurang dalam 400 gram hingga ke 600 gram di dalam tu. Jadi ada juga komen daripada ruang-ruang dalam video saya yang lain tu, ada juga yang tanya nak tengok saiz yang 200 gram. Okey, yang 200 gram ni sebenarnya dia lebih kurang 400 gram tu, beza dia tak berapa nampak sangat lah. Tapi kalau kita tengok daripada yang saiz 200 gram ni, okey, saiz dia macam ni. Saiz yang 200 gram. Adakah jual 200 gram ni dekat pasar? Ya, ada. Saiz yang macam ni pun ada juga jual dekat setengah-setengah pasar ataupun market yang tempat kita beli ikan tu, ada jual saiz yang macam ni. Kalau saiz yang macam ni sebenarnya sedap juga. Macam saya review dalam video yang lepas tu, okey, saiz yang macam ni memang sedap lah kalau dibuat pemakanan. Kalau macam saya sendiri pun, kalau tanya untuk saiz 200 gram ni, ada yang setengah buat pekasam. Okey, saiz yang 200 gram ni ada yang buat pekasam sebagai alternatif untuk pemakanan yang lain lah. Tapi kalau bagi saya, kalau tanya untuk dibuat pekasam ni, sebenarnya tilapia merah ni kalau dibuat pekasam, kos dia lebih sikit. Sebab ikan tilapia merah ni kos dia mahal. Sebab kalau ikut harga sekarang ni, sekilo 15 hingga ke 18 ringgit sekilo. Jadi kalau kata saiz yang macam ni boleh dibuat pekasam, mungkin pekasam tu akan dijual harga dia lebih sedikit lah, untuk ambil balik kos daripada jualan ikan tilapia ni. Okay, saya akan timbang. Saya ambil sekok saiz ni. Tengok 200 gram. Allah. 200 gram. Okay. Hampir 200 gram. Kalau sekilo berapa? Kalau sekilo boleh tambah lagi untuk dapatkan sekilo. Tengok. Berapa boleh dapat sekilo? Timbang pun kecil, timbang besar ada dalam. Saya ambil timbang kecil. Okey. Okey. Cun-cun sekilo. Berapa ekor? Sekilo. Berapa ekor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ekor. Okey. Saiz yang saya ambil ni ada juga yang kecil, ada yang besar. Jadi 7 ekor boleh dapat sekilo. Saiz ikan tilapia yang macam ni. Average daripada timbangan yang saya buat tadi tu, saiz-saiz yang macam ni lebih kurang 200 gram seekor. Dan juga ada juga yang saiz yang kecil sikit. Nampak? Yang saiz kecil sikit. Yang macam ni, saiz kecil sikit. Jadi average dia, kalau nak dapat sekilo, lebih kurang 7 ekor. Kalau ikut harga pasaran dia, lebih kurang RM15 hingga ke RM18. Saiz yang macam ni. Okey. Terjawablah persoalan daripada kawan-kawan yang bertanya nak tengok saiz yang 200 gram. Okey, boleh tengok video-video saya yang lalu tu. Okey, untuk daripada teknik-teknik ternakan ikan tilapia secara kecil-kecilan ni. Okey. Kalau ada yang bertanya nak buat apa ikan ni yang macam ni. Kalau macam saya ternak sendiri pun, ikan macam ni akan masuk frozen lah dalam peti ais. Boleh dibuat pemakanan. Macam saya kata tadi, kalau pandai buat ikan pekasam, boleh juga buat ikan pekasam makan dekat rumah, bagi kat kawan-kawan, ataupun boleh jadikan sebagai satu produk lah, produk sampingan dekat rumah. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera, kita jumpa lagi. Oh, saya boleh kongsi sikit. Okey, kalau untuk saiz-saiz yang macam ni, sebenarnya dah boleh mendatangkan benih. Saiz yang macam ni dah boleh datang benih. Kalau tengok daripada sini pun, tengok alat kelamin dia ni, dah ada telur ni dalam ni. Okay. Assalamualaikum.